Ada MRTT atau MLTT ni tak semestinya kira semua benda dah settle. Ada protection ni tak semestinya family kita dah fully protected. Sebab kebiasaannya bila orang beli rumah ni, dia ingat satu benda je. Asalkan ada protection untuk rumah, dah cukup. Tapi dia tak check detail. Cover amount tu berapa? Dia punya cover term dia tu sampai bila? Loan rumah dia pula berapa lama? Protection yang dia ada tu cover baki loan rumah je ke atau boleh tolong family dia survive juga. Benda ni yang ada orang terlepas pandang. Bukan sebab dia orang tak ambil berat pasal ni, tapi sebab masa proses beli rumah tu dah maybe serabut dengan macam-macam benda. Nak kena fikir pasal loan approval, pasal deposit, nak standby dokumen, nak fikir pasal renovation, nak kena fikir pasal barang rumah. So bila maybe banker atau staff explain pasal protection rumah ni, dia just follow je. So lepas beberapa tahun, dia tak tahu atau lupa protection dia tu sebenarnya macam mana. So isu dia kat sini bukan cerita pasal protection tu ada ke tak ada. Isu dia kat sini kena tahu protection tu cukup ke tak, match ke tak dengan loan rumah tu sekarang dengan kehidupan family dia. Untuk kes awak tahu tak sebenarnya awak punya protection tu cover apa benda? Kalau nak check protection rumah ni, check 3 benda ni. Yang pertama, cover amount tu. Berapa jumlah yang dia cover? Yang kedua, dia punya term. Berapa lama tempoh cover tu berjalan? Yang ketiga, kena check tempoh loan rumah kita tu. So, awak punya rumah loan berapa tahun? Sebab kalau loan rumah 35 tahun tapi dia punya cover term dia tu 20 tahun, awak ada gap 15 tahun. Kalau awak punya loan rumah tu 500,000 dan cover amount tu 300,000, awak ada gap 200,000. Kalau protection tu pula cover yang jenis reducing, amount yang dia cover tu memang akan berkurang ikut masa. So, kena faham, ada protection rumah tak semestinya dah cukup untuk awak sebenarnya. Awak pernah tak check balik benda-benda macam ni? So, protection loan dengan protection untuk family, benda yang tak sama. Protection untuk loan, fokus dia pada loan. So, kalau apa-apa berlaku, protection yang untuk loan, dia akan bantu untuk settlekan pasal baki loan tu. Tapi kita punya family ni, bukan ada loan je. Family ada benda lain yang memerlukan duit. Belanja dapur, belanja anak-anak, nak bayar duit kereta, nak bayar utility, macam-macam lagi. So, walaupun loan rumah tu ada protection, kena tanya juga, kalau income awak terganggu, family awak ada backup ke tak? Rumah tu satu bahagian. Bahagian lain pasal family awak. Sebab walaupun bahagian rumah dah settle, bahagian family awak masih perlukan duit untuk teruskan hidup. So, awak pernah terfikir tak pasal ni? Beza protection yang untuk loan dengan protection yang untuk family. Situasi dia boleh jadi protection untuk rumah boleh tolong settlekan baki loan. Yang tu memang bagus. Memang penting. Tapi selepas tu, family awak perlukan duit untuk meneruskan kehidupan macam biasa. Sebab macam-macam benda nak kena bayar. Macam-macam benda perlukan duit. Duit dapur, belanja anak-anak, nak bayar macam-macam bil. Kalau pasangan awak tak kerja, dia punya tekanan tu lagi besar. Kalau pasangan awak bekerja pun, dia punya income seorang tu belum tentu boleh cover semua. Sebab tu bila orang tanya saya, dia dah ada MRTT atau MLTT, perlu lagi ke check atau review? Saya punya jawapan simple je. Kena check. Sebab dia bukanlah nak kena tambah apa-apa pun. Tak semestinya bila check wajib tambah something, tambah plan baru, tambah protection baru. Check tu sebab kita nak tengok ada tak gap yang maybe kita tak perasan. Maybe gap tu dekat loan. Maybe gap tu datang daripada income bulanan. Maybe gap tu dekat tempoh coverage tu. Kalau tak check langsung, maybe kita rasa selamat. Rasa tak ada apa-apa. Tapi rasa selamat dengan betul-betul confident sebab situasi hidup sendiri tu clear, benda yang lain. So, untuk situasi awak, kalau loan rumah awak tu settle dan tanpa income dan dengan income yang terganggu, awak punya family tu masih ada duit bulanan yang cukup tak untuk survive? So, kalau awak ada loan rumah, check 3 benda ni dulu. Yang pertama, protection untuk loan rumah tu, berapa amount dia punya coverage tu dengan dia punya duration tu sampai bila? Yang kedua, loan rumah tu, dia punya tempoh dia tu berapa tahun? Dan baki terkini tu berapa? Yang ketiga, katakanlah income awak terganggu. Walaupun selepas settle loan rumah, family awak ada backup tak untuk survive? Check benda ni je dulu. Simple. Tak payah fikir nak ambil plan apa lagi. Bila dah check benda ni, dah nampak dia punya gap dia tu kat mana, dah nampak isu dia tu kat mana, barulah kita boleh tengok apa yang sesuai untuk situasi hidup tu. Sebab rumah ni, dia bukan sekadar tempat tinggal. Dia bukan sekadar aset. Dia jugalah tempat family kita tinggal.
So bila kita protect kita punya rumah tu, jangan lupa untuk protect kita punya family juga. Kalau awak nak saya tolong awak check situasi hidup awak, boleh contact saya sekarang. Kita cuba tengok ada tak gap untuk situasi hidup awak. Tak payah risau kena ambil apa-apa. Just check je dulu. Saya pun just nak tolong awak je tunjuk dan tengok kalau ada apa-apa yang selama ni mungkin awak tak tahu. So kepada awak yang tengok video ni, awak pernah check tak benda ni? Atau selama ni rasa macam rumah tu dah selamat sebab fikir dah ada protection dulu?